Ini buat yang saya tukarkan yang aircon ni dia punya belakang ni ada hitam bakar. Okey, sekarang ni saya buat untuk hidup lah. Ni saya dah buat bypass capacitor pakai capacitor buat direct. Mati remote, jangan mati remote, mati kat sini. Selepas saya on tu hidup sekejap, lepas tu dia punya capacitor ni rosak. Ni yang lama. Okey, ni yang baru saya tukar. Kompresor ni untuk hidupkan kompresor. Kalau benda ni tak hidup, kompresor jadi tak sejuk lah. Kipas yang pusing. Okey, ni yang baru lah. Okey, ni 40, dia punya saiz 40. Ni pun 40 saiz. 8.2. Yang asal dia 40. Kurang. Masa mungkin dia short tu, dia tembak sekali dengan kapasitor. Lepas tu saya tukar yang ni. Tadi saya pasang tadi. Kompresor dah hidup. Kipas luar ni pula mati. Ni. Ni hak lama dia. Hak buruk. Ni yang baru. Okey, kita tengok dia punya bacaan dia. Kita tengok ni dia punya saiz 2.0. Dia kurang daripada 2.0. Okey, 1.3 kurang 7. Mana ni yang rosak. Dia tembak sekali ni tuan. Lepas tu sekali yang kabel ni. Ni kabel ni saya dah tarik baru. Ni kita tarik baru. Yang ni kabel lama. Saya tukar sekali. Pada ni saya test ni, saya update balik tuan. Baru. Lepas tu yang ni kapasitor ni. Untuk kipas. Untuk pusing kipas ni. Lepas tu kompresor ni untuk hidup ni. Untuk sejukkan dalam kompresor. Ok, saya cuba on tengok. Sejuk lah. Dah sejuk. Tadi saya cakap tu kapasitor fan motor ni dengan kompresor dah rosak lah. Sekarang yang kabel kabel lama saya dah tanggal lah.